Guys, ini lah mesej yang viral tu. Mak. Ni mesej yang viral tu kan, yang power untuk kaki tu kan. Betul. Ni apa? Pendulum. Oh, pendulum squat Kat Tapi ni tak namanya pakai, pendulum squat. Dia macam naik funfair. Kalau kau tengok dia macam, wish. nampak. Macam naik funfair tau. Oh, semua mesin ni. Ni macam mana pakai dah? Okey, cara dia macam ni, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Menandakan mesin ni memang baru kat Malaysia. Tak apa yang Lepas, pakai. turun. Penuh, bawah, nafas, hembus. Dia bergerak, Squeeze. nampak badan dia tu. Okay, Dia turun, terlepas. nampak badan dia makin tegak kan tu. Nafas, Boleh turun nafas. habis tu. Hembus, squeeze, squeeze. Dia rasa kat mana ni, Mak? Lebih? Okey, yang ni, sekejap mata tu. Yang ni dia rasa kat quads. Tapi mesin ni kan berbeza daripada mesin lain lah. Sebab Abang baru try yang ni. Okey. Kat banyak-banyak gym tak semua ada lah. Memang lah. Mesin ni dia yang bestnya bila dia turun tu, dia selamat dah korang punya lutut. Sebab apa, bila turun tu dia dah kurang dah. Dia punya dah jadi ringan sikit. So bila naik tu dah senang. Tengok Abang cuba. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tarik nafas. Ni berat. Okay. Dah ringan dah. Sini dah ringan dah. Dah kurang rasa sakit kat lutut. Hembus. Lah, jadi pressure tu kita boleh fokus dekat muscle je Ya, lah. betul. Tak nak kena dekat lutut. Okay guys, ni kau nak rasa lah Malaysia ni, kau kena datang lah Gym Paradise dekat Cerah Selatan. Yang ni kita tengok lagi Malaysia lain yang ada dekat sini. Stay tune guys, next video.